Ya. Okey, baik. Rumah ni dah siap sepenuhnya. Okey. Untuk dekat sini nampak tak dalam dia. Ni bukan filter tau. Ni request daripada customer sendiri supaya nampak corak kain, supaya nampak lebih mahal lah berbanding pakai filter. Okey. So yang ni request daripada customer. Dia ada hantar satu video dekat saya. Corak kayu macam ni dekat. Okey. Kalau kita tengok dari sini, kalau filter ni dalam dia ni lebar dalam 25 mm. Yang ni dalam 9 mm saja kita buat. So nampak lebih cantik lah. Okey, nampak lebih wow lah. Okey, bertambah dengan apa ni? Dia punya makeup kosmetik. Okey. So yang ni macam lampu bentuk ais ni kita panggil kosmetik lah. Kosmetik untuk nampak kabinet tu lebih wow, lebih cantik. Okey. So dekat sini kita ada pasang LED lah. LED bahagian tepi. So ni power point ni customer beli. So dia request untuk pasang dekat area sini lah. So sini kita ada buat switch lah. Switch lampu. So yang ni pun switch untuk downlight lah. Okey. So kompartmen macam biasa lah. Di belah atas macam ni. So ni kita pasang siap. Atas ada plug satu. Ni pintu kecil satu untuk kita letak sos lah. Okey. So siapa yang nak buat kitchen cabinet ni, dia kena tahu asas. Dia nak letak barang dekat area mana, kompartmen dia nak letak apa, dia macam tu. Okey, contoh, botol rack. So dekat dengan tempat masak. So senang. Kita ambil yang apa ni, perkakas dia dekat area sini. So botol soft boleh letak dekat area sini lah. Okey, yang ni pun sama, kita guna soft close lah. So ada dua drawer dekat bahagian sini supaya periuk-periuk boleh masuk lah. Okay. So sini sama, piping kita dah buat siap. Ni ada dua drawer. Dekat sini ada disk rack. Okey, disk rack ni free saja, kita akan bagi. So lampu semua kita bagi free installation. So dekat sini tak ada apalah saya nak terangkan. Korang boleh nilai sendiri dengan hasil kerja. Okey ke tak okey, korang komen je dekat area bawah tu. Okey. Sebab kita cover seluruh Semenanjung. Okey. Korang komen pula dekat bawah tu kita nak pergi negeri mana lagi kan. Okey. So untuk material, okey, kita akan pergi kepada material dahulu. Okey. Untuk tabletop dia kita memakai wood stool. Okey, kod dia 1005. Okey. So untuk bahagian pintu dan bentuk asli kita menggunakan 100% blockboard. Okey, blockboard ni tahan air lah. Bukan kali saya, tahan air. Okey. So blockboard. So kita akan buat bentuk warna dia. Bentuk sekedar. So akan masuk spray paint. Okey, untuk yang ni kita memakai spray 2K. 2K iaitu cat kereta lah. Cat kereta. Okey, so untuk bahagian sini tak ada apalah. Sini pun akan masuk apa ni? Akan masuk gas. So dekat sini pun ada kompartmen. Untuk handle free juga. Untuk installation dapur masak dan sinki free saja, ada mount. Okey. So korang komen lah dekat bawah cantik ke tak cantik kan. Okey. So pastikan korang like, komen, share dan repost video ni ramai-ramai. Walaupun tak boleh nak buat kabinet lagi, korang support saya, share. Okey, boleh. This is Bos Akil Kabinet Design Ideas. Apapun janji, jual kan. Okey, beres. The next video kita akan ke Johor, kita akan update seterusnya. Sekarang ni kita dekat M Senyumia Negeri 9. Okey, so jelas ke tak jelas kan? Jelas kan? Okey, bye bye.